on. Okey korang, hari ni ada customer, dia beli chainsaw steel power dekat kita punya TikTok. Tapi bila dia dah pasang, dia isi minyak. Tapi bila dia start dia punya dia punya throttle ni tak function. Dia buat macam ni, tengok. Okey, kalau macam ni apa masalah dia? Masalah dia punya dawai dekat dalam untuk dia punya throttle ni, dia punya kabel dah tercabut. So nak buat macam mana, korang tengok video ni. Okay, korang boleh buka dia punya cover ni. Dekat belakang ni ada satu skru. Okey, korang buka, korang cabut je. Lepas tu kat dalam ni korang tengok dia punya dawai ni tercabut. So kita kena masuk balik dekat dia punya throttle. Okey, nak masuk korang buat je macam ni. Okey, dah macam ni barulah function. Cuba kita try on. Okey, macam tu saja. Kalau korang ada masalah macam ni korang punya chainsaw, bila tekan minyak dia tak function, maknanya dia punya kabel ataupun dia punya dawai ni tercabut. Korang buat macam saya buat ni. Okey,